Saya lari ni bukan sebab nak Saya lari ni sebab nak test AI tracking yang ada dekat drone terbaru dari Potensi, iaitu Potensi Atom 2. Harga sedikit mahal kalau nak dibandingkan dengan model sebelum ni, tapi dia lagi seterong, lagi padu. Masih lagi dalam kategori drone bajet yang mampu record video 4K, dan bagi saya sangat-sangat berbaloi untuk general user macam saya beli. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Basically, Potensi jual Potensi Atom 2 ni dengan dua variasi, basic dengan yang combo. Yang saya review ni combo, anda akan dapat satu bag macam ni. Kemudian di dalam bag ada bagi kepada kita beberapa item. Yang pertama adalah dia punya controller, nanti kita tengok dengan lebih detail. Kemudian dia ada battery pack dengan 3 biji bateri. Kalau yang basic itu dia datang dengan 1 biji bateri, dan yang ni dia datang dengan 3 biji bateri. Lagi dia datang dengan beberapa spare parts, screwdriver, kabel yang sesuai dengan kita, dan di dalam poket kecil ni dia ada bagi kepada kita buku manual untuk siapa-siapa yang tak pandai nak fly drone dan sebagainya. Dan of course, last kali ada drone tu sendiri. Kalau anda nak jimat, anda beli yang basic saja. Harga tak silap saya dalam RM1,379 Malaysia. Dah good enough untuk anda ambil video, gambar, sekolah, pemandangan ataupun untuk hobi anda lah. Alright, kita tengok dia punya controller terlebih dahulu. Basically, bentuk dia sangat berbeza dengan model sebelum ni. Kali ni, bentuk dia lebih tebal. Kemudian, antena pun bukan jenis pacak dua. Dia jenis lepir macam ni lah. Bentuk dia ni memang tak ngam dengan saya. Kalau kita pegang cara biasa macam kita pegang joystick game tu, tak ada masalah. Okey je bentuk macam ni. But, saya bila fly drone, saya suka guna dua jari. Sebab kita nak dapatkan pergerakan yang lebih stable. So, bila pegang dua jari macam ni, memang anda boleh tengoklah kedudukan jari semua memang lari lah. Dia tak kena. But sekali lagi, kalau anda pegang macam anda pegang joystick game tu, tak ada masalah. Lepas tu, dekat dia punya controller ni, layout masih lagi sama. Button C2 dengan C1 ni kita boleh customize ikut dia punya apps. Lepas tu, kabel boleh cabut. Kita boleh tukar nak guna Android ataupun iPhone yang lama, Lightning tu. Lepas tu lagi, joystick dia ni, kita analog joystick ni kita boleh cabut dan simpan dekat bahagian belakang. Lepas tu, dia punya bateri pack. So, bateri pack dia ni boleh sumbat 3 macam model sebelum ni. Yang best, kita charge dia laju, ada quick charge, and kalau kita nak convert dia jadi power bank pun boleh. Ambil kabel USB-A, cucuk ke kita punya smartphone pun ada quick charge. Ini antara kelebihan bila anda beli set combo ni. Dan di dalam plastik ni adalah dia punya propeller, dia punya kabel, extra kabel. Nak tukar dia punya propeller ni tak susah sangat, just unscrew. Lepas tu cari model yang bersesuaian dengan dia. Dia dah label kepada kita propeller A1, A2. So bila anda nak tukar tu, anda carilah propeller A1, A2 dari dalam dia punya plastik ni. Dan ini dia Potensi Atom 2. Design bentuk dia lebih kurang sama je dengan Potensi Atom SE yang saya review sebelum ni. To be honest dengan anda, mula-mula buka pegang, saya agak khawatir dengan dia punya performance, dengan dia punya ketahanan. Ringan sangat menyebabkan tak ada langsung feeling premium tu. Pegang, to be honest dengan anda, mula-mula saya ingatkan ni mainan sahajalah. That's why bila nak test drone ni, saya ada fikir macam nak test dekat pantai. Tapi disebabkan dia punya, kita kata, binaan membuatkan saya bimbang. Tak apa, nanti saya cerita dengan lebih detail. Basically, tentang dia punya fizikal, dia memang ringan. Berat dia lagi kecil dari 295 gram. Walaupun kita dah pasang dia punya bateri. Nak pasang bateri simple sahaja. So, ini adalah keadaan dia yang sempurna. Ada 4 propeller. Cara lipat dia simple. Lepas tu di bahagian belakang ni, anda boleh nampak di bateri ada satu port USB-C. Kita boleh charge bateri ni stand alone ataupun menggunakan bateri pack yang dia bagi kepada kita. Ada notification LED dekat belakang. Kemudian ada satu micro SD card reader, which is bagi saya nice sebab senang untuk kita akses, senang untuk kita cabut, senang untuk kita pasang. Di bahagian bawah ni ada sensor ketinggian untuk dia detect lantai. Lepas tu ada satu power button dengan 4 LED indikator. Of course, dia punya kamera ni ada gimbal lah, dan dia pakai 4K video kamera dengan sensor dari Sony. Antara kelemahan
potensi Atom 2 ni adalah dia tak ada obstacle sensor. So, possibility untuk berlanggar time kita guna tu ada. And sebenarnya drone ni dia dah langgar dinding satu kali. Saya bagi dekat anak saya masa landing tu, anak saya dia tak pandai nak landing, so dia pergi langgar dinding. Tapi alhamdulillah masih lagi kita kata contact lah. Kita kata dia punya drone ni dalam keadaan yang bagus. Ada sedikit calar tapi at least propeller ni tak ada patah. Saya tak perlu nak tukar kepada propeller lain. Itu tentang dia punya physical. Bila kecil, lepas tu kita boleh lipat ni memang betul-betul senang untuk kita bawa ke mana-mana. Even kalau poket seluar anda besar kan, anda boleh masukkan ke dalam poket seluar, but make sure anda pakai penutup kamera yang dia bagi kepada kita. Yang saya ni dah tak tahu letak dekat mana. Okey, sekarang saya nak kongsikan dengan anda sebab kenapa saya recommend anda beli potensi Atom 2. Tapi sebelum tu saya kena bagi tahu, yes, memang betul potensi hantar saya drone ni untuk saya main-main, tapi mereka tak ada check atau suruh saya betul-betul apa-apa konten di dalam video ni. So, apa yang anda dengar, apa yang anda nampak 100% dari saya, dan yes, sekali lagi saya nak bagi tahu, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli potensi Atom 2. Okey, first kali, apa yang buat saya impress sangat dengan potensi Atom 2 ni adalah kemampuan dia stable di atas udara. Macam saya beritahu kepada anda tadi, yang first impression saya bila pegang drone ni, saya ingatkan dia level mainan. Saya khawatir bila saya fly dalam satu keadaan yang sangat tinggi, dia akan hanyut di bawah angin yang kencang. So, masa saya fikir nak fly drone ni dekat pantai Kemayang, dekat saya punya cafe Hattori Coffee tu, memang saya dalam dua, 50-50. Kalau aku fly, drone ni hancur, drone ni hanyut, macam mana kan? Hilang kan? So, saya pun tanya potensi. Saya tanya potensi, adakah drone ni boleh dibawa terbang di kawasan pantai? Dia kata tak ada masalah, that's why anda dapat tonton video ni. Tengoklah, kualiti video yang dia bagi kepada kita bukan setakat warna, image tu cantik kan? Yang penting anda kena perhatikan, tak ada getaran. Dia stable gila. Getaran memang tak ada, anda boleh main. Betul? Masa saya fly dalam 1-2 masa tu, ada ketika keluar warning dekat skrin bagi tahu angin terlampau kencang, kena bawa balik drone. Saya ignore je dan saya dapat fly ke tengah laut. Saya boleh track kapal dari nelayan ni. Seriously, anda boleh guna drone ni dekat angin yang kencang macam tepi pantai lah. Ini benda pertama yang saya impress dekat potensi Atom 2 ni. Seterusnya, of course, kualiti video yang dia mampu bagi kepada kita bukan tentang dia punya stability tadi, tapi dari segi image tu sendiri. Video dia mampu record video 4K. Kalau anda ni jenis suka color grading, anda pun boleh record dalam keadaan P-Log. Lepas tu anda main sendirilah warna yang anda nak. Lepas tu kalau gambar, dia mampu snap gambar 8K, which is cantik dengan ada banyak detail. Kalau nak zoom ke, nak tengok dengan lebih jelas, tak ada masalah. Alright, seperti yang anda dapat tengok sekarang, ini adalah video yang saya record menggunakan mode auto. Saya bukan main manual. Dia punya warna sangat cantik, konsisten, image dia sharp lagi, dia punya noise tu sangat-sangat kurang kalau cahaya mencukupi lah. Tapi kalau anda nak main dengan dia punya shutter speed, anda nak panjangkan lagi, lepas tu anda nak adjust dia punya exposure, anda nak main dengan dia punya white balance pun tak ada masalah. Anda boleh tukar dekat bahagian bawah skrin ni, simple sangat lah. Macam saya bagi tahu, kalau anda nak main P-Log, anda nak main dengan color grading pun boleh. Tapi untuk orang biasa macam saya yang nak mudah pakai je auto mode, anda dah dapat kualiti secantik ini. Gambar macam saya bagi tahu, dia boleh ambil gambar 8K. Tentang kualiti video waktu malam, night mode ataupun boleh juga kita kata low light, under low light gitu kan, kualiti dia pun nice, betul. Ada noise dan dia punya sharpness tu kurang sikit, but still kalau kita tengok dekat smartphone, kita tengok dekat skrin laptop kita 15.6 inci, kita akan nampak dia punya image tu agak mengancam lah. Tapi kalau kita tengok dekat skrin besar 40 inci, 60 inci TV rumah kita, kita akan nampak lah dia punya kekurangan tu. Lagi dia punya transition tu, saya suka sensor dia. Biasa kalau kita bertukar tempat dari kawasan gelap ke cerah, lampu dari kuning kepada warna putih, dia akan bertukar warna video kita tu lah. Tapi untuk potensi Atom 2, dia punya pertukaran tu smooth sampai
fly kita tak perasan pun. Itu antara benda yang saya nak puji lah. Seterusnya tentang ketahanan bateri. Based on website dia, bateri untuk potensi Atom 2 ni mampu bertahan sampai 32 minit. Tapi sepanjang saya fly drone ni, paling cepat saya perasan bateri dia boleh tahan 20 minit, paling lama 27 minit. Saya fly drone ni banyak kali. Dan setiap kali fly memang saya tengok masa, dan yang saya boleh simpulkan kepada anda, paling laju 20 minit, paling lama 27 minit. 32 minit tu tak tahu dia kira macam mana, tapi based on experience saya, 20 dengan 27 minit. Kalau anda beli combo dapat 3 bateri, lagi lama lah anda boleh fly dia. Dari segi connection pula, dia dah pakai PixSync 4.0 teknologi. Technically drone ni boleh fly sejauh 10 km, tapi saya hanya fly 2 km. Bimbang boleh pergi tapi tak balik disebabkan masalah bateri. Cuma yang saya nak puji tentang dia punya signal ni, sepanjang saya guna drone ni, tak kisahlah dekat luar bandar, di tepi pantai yang digital noise sangat-sangat kurang, ataupun di dalam bandar yang kita kata penuh dengan hiruk pikuk manusia, dia punya signal tak pernah hilang lagi. Betul, ada sekali 2 lagging, tapi tak pernah lagi totally lost dia punya signal. Ini antara benda yang saya rasa macam awesome lah kalau nak dibandingkan dengan potensi Atom 2 ataupun beberapa drone brand lain yang saya pernah main. Dan katakan dia putus signal, dia hilang, kita tak mampu nak capai drone ni, basically ada 3 option yang kita boleh set ke dalam dia. Yang pertama, kita boleh set dia hover, dia akan terapung, tunggu sampai signal bersambung balik lah. Yang kedua, kita boleh buat dia landing, dia akan turun perlahan-lahan. Cuma kalau landing ni, kalau jatuh, bukan jatuh lah, kalau dia mendarat di tempat manusia, kalau orang tu jahat, drone ni hilang jugalah. Lepas tu dia ada return ni, dia boleh balik ke tempat dia naik tadi, tempat dia take off. So kita dapat balik lah kita punya drone ni. Tentang balik pula, return home tu ada 2 option yang dia bagi kepada kita. Kita boleh pilih dia balik secara standard, dia datang tegak, lepas tu turun tegak macam tu, ataupun kita boleh buat descending, sambil balik tu dia akan menurun. Dengan cara tu dia macam shortcut, jarak pun jadi makin dekat dan masa jadi makin dekat. Cuma bila nak guna descending ni, anda kena hati-hati dengan bangunan ataupun pokok. Bimbang bila dia turun tu ada pokok bangunan, dia akan sangkut dekat situ. Ingat potensi Atom 2 ni dia tak ada obstacle sensor. Apa yang ada dekat depan dia redah sahaja. That's why dia masuk dalam kategori drone budget lah. Seterusnya, apa yang best dekat potensi Atom 2, of course dia punya AI. 2025 tak ada AI, tak seterong bosku. Tapi sebelum saya cerita tentang AI ni, anda kena tahu yang potensi Atom 2 ni ada cruise mode untuk bagi kepada kita video yang lebih stable, lebih steady. Cara guna simple sahaja. Time anda gerakkan dia tu, anda tekan C2 2 kali, so dia akan automatic masuk dalam cruise mode. Kalau anda fly dengan 100 km per hour tu, dia akan kekal 100 km per hour. So video yang kita dapat tu memang nice lah. Tentang AI, basically nak guna dia simple sahaja. Kita mark dulu kawasan yang kita nak dekat smartphone dan akan keluar 2 option. Ada 2 jenis AI yang kita boleh guna. Yang pertama ada AI quick shot, lepas tu ada AI tracking. Untuk AI quick shot ada pull away, ada rocket and circle. Cuma this time tracking dia jauh lagi kemas berbanding dengan potensi Atom SE yang saya review sebelum ni. Bukan takat smooth je, tapi subjek tu dia dapat kenal dengan baik, dan yang penting sekali tak putus. Tengah-tengah buat tu dia tak putus apa yang kita nak highlight. Untuk AI track pun nice, as long as tak ada benda besar yang hadang dia dalam satu jangka masa yang lama, dia boleh track kita dengan sangat bagus. Even saya berlari, ada wayar, ada tiang, kalau kejap tu memang tak hilang lah, dia dapat fokus pada saya. Ini saya track pada truck yang anda sedang tengok. Anda boleh perhatikan truck ni, ada ketika dia laju, ada ketika dia perlahan, ada ketika dia berhenti, tapi tracking oleh potensi Atom 2 ni sangat-sangat smooth. And ketika ni jarak saya dengan drone adalah 500 meter. Untuk activate AI tracking ni, kita tak perlu berada berhampiran dengan drone. Let's say kita fly 1 km jauhnya dan masa tu kita jumpa kangaroo yang sedang berjoget, kita dapat idea, okay, why not aku track je kangaroo, dan kita boleh activate at that time dalam jarak 1 km. Tak perlu berada dekat dengan kangaroo tu, nanti kangaroo tu lari kan. So kita dari 1 km jauhnya kita boleh activate AI tracking. Saya lupa nak cerita kepada anda tentang return tadi. Selain dari kita boleh pilih dia nak balik, cara macam mana descending ataupun cara menegak
agak biasa, kita pun boleh tukar dia punya home point tu. Kita boleh macam fly take off dekat point A, kita nak dia auto return dekat point B. Boleh, kita tukar saja dekat dia punya map. And dekat dia punya map tu juga, let's say drone kita ni dia jatuh ke, dia langgar apa-apa, dia hilang, kita boleh track balik dekat map yang ada dekat smartphone. Kalau anda nak bunyikan drone ni pun boleh, anda tekan saja ring my drone, so drone tu akan berbunyi lah. Mungkin dia jatuh dalam semak, anda tak nampak dengan mata kasar, so function ni agak membantu. Sebagai kesimpulan, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli Potensi Atom 2 kalau anda sedang cari satu drone budget yang mampu record video 4K, ada AI tracking. Kalau nak compare dengan model sebelum ni, Potensi Atom SE yang lebih murah dari ni, dia punya kelebihan tu ada 3. Yang pertama, of course, kualiti video yang lebih mengancam lah. Warna yang dia tunjuk kepada kita lebih nice, boleh record P-Log untuk anda main dengan color grading. Yang kedua adalah dia punya stability dia tu, yang mana kalau Potensi Atom SE saya tak recommend anda untuk fly di pantai, tempat angin yang kencang. Tapi yang ni seperti yang saya buktikan kepada anda, dia memang boleh record video di tepi pantai dengan kualiti yang tak ada gegaran langsung. Dan yang ketiga, dia punya sensor tracking yang lebih bagus. Kalau untuk Potensi Atom SE sebelum ni, ada ketika walaupun kita dah mark kawasan mana yang kita nak dia track tu, bila berpusing saja dia hilang. Yang ni seperti anda dapat tengok, dia punya tracking sangat precise. Even kalau kita guna untuk AI follow tu kan, follow ada benda macam tiang ke pokok yang hadang kita untuk sementara waktu, dia masih lagi dapat follow dengan sangat bagus. So kalau anda nak beli, saya sangat recommend. Cuma let's say anda tertanya-tanya, sebab bila kita sebut drone ni, tak ada brand lain lah yang keluar dalam kepala kita kan, selain dari DJI. Kalau nak compare DJI dengan Potensi Atom 2 ni, model mana yang patut kita compare? Jawapan dia adalah DJI Mini 4K. Dia punya spesifikasi performance 95% sama dengan yang ni, tapi harga lagi mahal, 300 atau 400 ringgit Malaysia. So kenapa perlu bayar lebih sedangkan kita boleh dapat yang lebih murah, plus dengan segala aksesori yang dia bagi kepada kita ni. Potensi brand yang reliable juga. Jangan ingat DJI sahaja brand yang sangat established untuk drone. Potensi pun memang fokus kepada drone. Dari awal penubuhan sampai sekarang, dia punya after sales service memang tip-top. Link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.